Pengerusi majlis merakamkan setinggi-tinggi penghargaan dan ucapan terima kasih peringkat asrama pada hari ini. Majlis ini dianjurkan bertujuan untuk mengeratkan hubungan silaturahim dalam kalangan warga sekolah serta menghayati keberkatan bulan Ramadan yang mulia ini dan memberi manfaat serta kenangan yang bermakna kepada semua yang hadir. Hadirin yang dirahmati Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa Malaysia dan pada sekolah ini. Masa berkaya dia lah ini satu layar dia pergi naik boat. Jadi dia tak cukup keselamatan, jadi misinya dari semua rakan-rakan, guru dan bapa serta belajar-belajar sekolah. Syukur Alhamdulillah kerana tahun ini kita bermula dengan mesyuarat KPIDG cukup ramai. Saya juga saya tak nak meninggalkan masa kerana sekelas ini kita bersedia untuk buka. Cuma sekarang dan setinggi-tinggi perangkat terima kasih kepada rakan kuasa pelaksana dan tadi Baru Sultan tadi kita laksanakan Kedatangan Encik Miozayan bin Asyari selaku rakan muafakat sekolah daripada PPD Perak Tengah. Dijemput Encik Muhammad Radhi bin Muhammad Wazir daripada Sektor Peperiksaan dan Pentaksilan JPM Perak. Encik Muhammad Mahathir bin Muhammad Tahir, penolong pegawai pendidikan PPD Perak Tengah. Encik Miozayan bin Asyari, rakan muafakat sekolah daripada PPD Perak Tengah. Cikgu Muhammad Nur Aiman selaku imam kita pada hari ini. Terima kasih diucapkan di atas penyampaian berbuka puasa. Hidangan kepada pelajar disediakan di Dewan Makan, manakala kepada tetamu yang dihormati dijemput jamu saudara di khidmat dan disediakan.
lebih kurang jam 8.45 malam. Sebaik sahaja Sudilah kiranya para hadirin berjamu saudara sebelum bersudah. Hadirin yang dihormati sekalian, sebelum mengakhiri majlis, izinkan saya menyampaikan serangkap pantun penutup. Petang indah berlabuh senja, Ramadan hadir membawa cahaya. Andai tersilap, tutur bicara, ampun dan maaf dipohon seadanya. kami selaku pengerusi majlis menyusun 10 jari memohon maaf atas segala kekurangan, kesilapan dan kelemahan sepanjang mengendalikan majlis ini. Akhir kata, semoga majlis yang berlangsung pada hari ini
kesempatan kita akan menunjukkan program-program seni dan daya yang berkait. Saya harap dimanfaatkan untuk dijadikan kita dan sesama kita. Terima kasih Ustaz atas baik penonton semua sekalian, semoga masuk kami beramal yang bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala Muhammad ya Rabbi shalli alaihi wasallam. Okey, dorong. Kita gambar 3 dorong. 3 balik. Minum malam. Kefir. Maksudnya buat sini. Boleh.